situ pula dekat dengan pondok yang aku cerita awal tu. Memang ke belakang memang hutan lah. College Lekir. Tu naik tangga kan. Aku pandang bawah biasa kan. Naik tangga. Tengok depan. Encik gula. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jadi, di episod kali ni, kita ada segmen Klepes Seram. Bersama saya, Amira, dan saya tidak kesorangan kali ni. Saya membawa tetamu istimewa. Boleh kenalkan diri tak? Saya Zahin. Zahin, sihat tak lately ni? Alhamdulillah sihat je. So far so good lah. Okay. Alright guys, sebelum kita start, sesiapa yang nak shoot podcast seram macam ni atau apa-apa konten, boleh cari link website kat bawah dan boleh roger je kita orang kat social media di KL Podcast Studio. Mira bawa Zahin ni sebab kita orang pernah sama tempat belajar. Betul. So, Zahin, kau ada cerita tak? Banyak sumpah. Your Item Rindu ni pun terkenal lah dengan kisah-kisah yang cerita seram-seram kan. Kat YouTube ada. YouTube ada keluar kat buku-buku kan. So kau ada tak pengalaman tu kat sendiri kat Your Item Rindu? So far yang aku ingat ada lah dalam 2-3 juga lah. Tapi yang satu ni paling aku macam seram lah, takut lah. Okay, boleh sampai sekarang aku ingat. Boleh ceritakan nak apa yang seram tu? Boleh. So macam aku start masuk diploma kat Your Item Rindu ni tahun 2019 right? 2019. Kita sama kan. So masa tu, time tu macam freshy lagi, baru masuk college kan. So macam kita pun tak tahu apa-apa. Tapi bila ni kira macam aku cerita bila dah start masuk kat college. Bila malam tu kan, of course kita freshy mesti ada roll call semua kan. Kat sini dah start macam cakap lah benda-benda cerita lah, pasal-pasal college semua kan. So ada satu part tu, time tu aku dengan family aku ada duduk kat satu pondok tu tau. Pondok tu dekat sebelah je college. Pondok tu macam, aku pelik. Time tu kan of course lah kita angkat barang masuk college semua. Kan ramai orang kan. Tapi kat pondok tu tak ada orang berduduk. So macam ni time ni before yang malam tu lah, siang lah, before aku call tu kan. Kita orang family makan situ. So and then malam tu sini cakap macam, korang perasan tak, tadi ada satu family duduk kat pondok tu kan. Pondok tu sini macam orang tak berani duduk lah, sebab macam ada kes lah. Ada penunggu ke apa? Ada situ macam ada benda keras lah. Kat situ dah satu hal lah. Macam aku dah start macam sebersalah kan. Sebab so starting pula keesokannya, kita orang ni satu gang tau. Dia macam selalu kita orang akan plan ni pergi makan bila malam lepas buat assignment lah. And then, tapi ada satu budak ni kita orang ajak. Time tu tak kenal lagi semua orang. Kita orang just ajak satu floor semua kan. Semua bilik lah. Lalu satu budak ni dia cakap macam ni tau. Tak apa korang makan. Aku ada benda lah nak buat. Sebab parents aku pun hantar aku kat sini pun sebab nak kena buat assignment tu semua. Time tu memang first day kan, dah dapat assignment semua. Before tu dia ada ni solat hajat. Baca Yasin ke? Baca Yasin. Baca Yasin floor tu lah. Baca Yasin floor tu. Betul lah, baca Yasin floor. Aku ingat, sorry. Dia cakap macam mana lah, before kita pergi makan tu, dia cakap lepas tu kita orang ajak baca Yasin sama-sama lah. Lepas tu dia cakap macam ni, korang buat pergi baca Yasin ni semua, mak bapak korang hantar just untuk korang belajar kan, bukan untuk macam baca Yasin, solat. Kita orang macam, asal kau cakap macam tu tu? Terkejut lah apa dia cakap. Tapi time tu lepas tu kita baru macam kita orang tinggalkan dia. Kita orang gerak ramai-ramai, kita orang tinggalkan dia je sebab dia tak nak join. Kita orang pergilah makan macam biasa. So tiba-tiba dia dapat kawan aku dapat call daripada dia lah. Dia cakap, wih balik weh, aku kena kacau tu. Macam suara dia gementar. Kita orang macam, asal kau ni? Tengok, asal kita orang terus balik kan. Tengok balik-balik budak tu macam dah kejung macam gigil lah. Dia macam takut takut. Kau kenapa duk? Tak tahu duk, tadi aku macam ada orang
ketuk-ketuk pintu aku, tapi aku tengok floor semua dah gelap tau. Sebab kita orang gerak memang gerak petang lah. So sampai malam lah kan. Malam ke lah, of course lelaki kan. So dia kata aku kena kacau dekat bilik tadi dengan pergi toilet tadi. Aku tengok ingat ada orang kacau-kacau aku kan. So cakap asal tu apa. Dia cakap aku dah satu badan aku kaku tu ni, tak boleh buat apa, keras lah. So kita orang macam kat situ dah nampak kat situ kerasan college tu. Time tu nasib baik ada seorang ni budak dia macam ustaz sikit lah. Dia sekolah apa ni? Sekolah agama. Sekolah agama lah. Sekolah agama dia macam tahu lah baca-baca ayat kan. Kat situ baru dia okey. Baru dia macam lega sikit lah. Dia badan dia keras tu. Badan dia keras lah. Dia keras. Dia macam tak, kau badan kau macam tak boleh gerak. Tak boleh gerak langsung. Apa ni? Dia macam kaku lah. Kejang semua. Tapi mulut dia je boleh gerak. Dia berpeluh ke apa? Berpeluh. Okay. Itu salah satu macam experience lah. And then ada lagi satu ni. Dia macam dia jadi dalam 1 bulan tau. Sebulan bulan yang awal tu baru macam masuk kita tu. baru masuk. Banyak gila benda jadi. So yang satu ni aku kena juga. Ni aku kena yang aku kena. Time tu nak tidur. Time tu baru habis assignment. Nak tidur kan. Member aku semua dah lelap lah. Aku je yang buat kerja kan. Pasal aku macam nak start tidur. So macam time nak tidur tu, biasa lah, kita orang lelaki akan tidur lambat-lambat tau. Macam kan double decker kan. Katil double decker, kita orang akan bawa turun tilam. Lepas tu tidur lah. Member semua dah tidur. Lepas tu aku pun start lah. Macam dah habis kerja kan. Time tu pukul berapa lah, 2 pagi 3 pagi macam tu kot. So awal-awal kan perform kan. Budak baru masuk macam nak siap assignment kan. So dah siap assignment aku pun baring. Macam baring kan. Macam aku menghadap ke pintu tau. Pintu tu pula dia jenis macam mana cakap, dia macam papan dia tak sepenuh. Lantai dia tu. Dia tak lantai ke atau yang lantai. pintu tu? Kira ada lubang lah bawah tu. Ada lubang bawah tu. Okay. Situ. Dan aku nak tidur tu, ada orang ketuk-ketuk pintu tau. Macam mula aku macam mungkin budak-budak ni main kerja-kerja. So bunyi-bunyi tapak kaki lah. Aku macam budak-budak ni main kerja-kerja ke. Pagi buta kan, ketika pagi. So macam baik kan lah. Tengok dah lama, dah lelap kerja. So tiba ada benda tu jadi balik. So kat situ lu ketuk pintu, aku tengok tengok macam ada kaki kan. Aku try buka pintu tu. Tengok tak ada orang pula. Tengok macam gelap. Sunyi lah sebab pagi. Nak ada orang bangun pagi kan. Budak semua tidur. Budak baru pula tu. Macam asal lah aku kena macam sebab tak sedar hati lah. Macam asal aku kena kan. So aku macam tengok kiri kanan semua kan. Tak ada orang. Aku try lah pergi toilet semua kan. So kat situ pun dah macam aku macam lari balik masuk bilik. Macam takut lah. Lepas tu dah tidur lah. Tak tidur juga. Tak boleh tidur tu. Kau tak boleh tidur? Sampai subuh lah. Sampai subuh lah. Lepas tu esok tu kau cerita lah kat roommate kau? Cerita tapi dah lah macam tak percaya mungkin budak tu. Macam bilik lain kot, bilik atas ke. Tapi kau nampak banyak kaki ya. Tapi time tu tak ada orang. Memang macam lepas dia ketuk tu kau terus buka pintu directly macam bangun lah. Sebab dah dekat dengan pintu dah. Orang ketuk, of course kita terus bangun lah. Macam mana pula tak ada orang. Lepas tu kau dah rasa macam seram-seram lah. Macam aku dah syak lah. Macam ni tak boleh jadi ni. Sebab aku tak pernah experience benda ni. Bila time tu baru masuk, macam macam benda ni macam real lah. Real lah. Bukan orang buat sekadar cerita kan. Yang benda tu terjadi, yang dua-dua cerita yang kau cerita ni jadi kat college apa? Dua-dua ni jadi dekat college Lekir lah. Lekir. Lekir. Dia ada lagi satu tu, ada kat area college Lekir. Lekir tu pun seram juga. Aku time tu dah sem berapa lah? Sem before PKP kot. Before PKP sem berapa kita? 3 2. Kita sem 2, kita sempat masuk dalam 3 minggu. And then minggu keempat tu kita dah start PKP sampai semester 5. Kira sem 2 kan? Sem 2 tu kiranya kau masuk Lekir lah. Ke Lekir lagi? Lekir lagi. Tapi aku sleep over. Dia jenis yang ni guys, tidur bilik member kan. Dah jumpa member kan. Of course tidur bilik member kan. Malam tu member aku ajak tidur. Aku macam okey jom lah. Kau selalu kan
So ada nampak macam kat satu floor dia tu ada satu ujung tu bilik. Macam bilik tu macam lock tau. Macam tutup lah. Dia ada tulis tu dilarang semua kan. So ada pangkah. But still boleh nampak lalu macam lubang-lubang kat pintu tu kan. Ada time tu aku baru datang kan. So macam tak tahu pula kat situ macam ada bilik kosong kan. Try jalan tengok kan. Tengok asal bilik sini macam lain macam lah pintu. So terdetik lah hati macam tengok asal bilik di sini lah. Tengok dalam lubang seram tu. Dia macam bilik tu ada macam ritual. Time ni rasanya baru kot. Ada macam ritual, ada case kat bilik tu. Yang aku tahulah. Tapi kat situ ada lukisan-lukisan macam conteng. So ada macam kambing, ada macam Freemason semua. Yang macam, kat lantai tu yang kat lantai pun ada macam pangkah. So ada warna merah. Aku tak pasti sebab aku ada dengar agak cerita yang tu benda yang sama. Tapi dia ada lilin sekali kat dalam tu apa semua. Aku mungkin dengar. ada pasal juga bekas-bekas lilin kan. Aku tak tahu ada orang buat apa. Sebab aku dengar cerita lah dulu situ dulu college perempuan. Dia student course fine art kot rasanya. Perempuan tu depression and then dia macam tak ada kawan. And then dari situ dia macam develop diri dia. Dia macam macam mana cakap dia macam menyendiri dia. So dia macam develop lah benda-benda yang pelik-pelik kan. Dan itu dia seorang je. Lepas tu dia bunuh diri. Dia bunuh diri dalam bilik tu. Lepas tu bilik tu selama akan datang, bilik tu akan dikunci tau. Macam tak bagi student masuk situ. Kan pelik kan macam. Kenapa kau tak clear things up? Kenapa dia macam tak macam tu kan? Aku macam pelik lah. Macam ini memang kes betul lah. Dia bunuh diri sebab dia depression. So kat situ pun dah nampak something wrong somewhere kat college tu. So time tu pun malam tu pun kita orang saja macam buat paranormal. Kan lelaki kan. Ya biasa kan lelaki. Try nak buka bilik tu. Lepas tu dapat ke buka? Tak tahu. Tapi nampak dia macam ada benda dalam tu tengah. Time tu tengah malam kot. Sebab warden semua dah tidur kan. Time tu warden semua dah macam lecturer lah. So macam of course orang tidur awal. So macam time tu semua pun semua buat sendiri. Kita orang try lah macam bosan-bosan pergilah. Tengok jenguk-jenguk bilik tu kan. Tengok macam ada something tau. Ni macam something yang tengah menghadap tingkap macam jenguk luar. Kat situ dah nampak macam real ke ni. Time tu aku dengan member aku lah. Tapi time tu rasa tak sedap hati lah. Kat situ. Tapi kita orang macam tak tahu macam cakap. Macam mata ni tak clear sangat. But still boleh nampak benda tu. Faham tak? Faham. Kau tengok dia pada lubang pintu papan tu. Yang dah macam dipangkar tu lah, yang ditutup tu lah. Tapi yang papan dia kan macam dah hakis apa? Macam dah kopek-kopek. Reput. Kita orang jenguk situ tu. Ada orang tu. Betul? Memang aku cakap betul tu ada orang. Tapi kita orang macam takut lah. Takut lah. Acah-acah berani lah. Tapi macam nak kacau ke tak nak. Tapi time tu memang tak ada niat macam nak kacau lah. Macam jangan kacau selagi boleh lah. Terus kacau je lah. Terus aku rasa tak payah harus kacau. Macam mungkin ni tempat dia kot. Kau tahu tak pasal Tasik Tun Fatimah? Jangan lalu malam. Jangan lalu malam-malam. Aku ada pengalaman. Kau ada pengalaman situ? Ada. Sebab itu je yang jalan shortcut yang paling dekat untuk kita pergi Lebri. Betul tak? Betul. Lebri lah. Naik tangga tu kan. Bila malam-malam kan kita buat kerja kat bawah Lebri kan. Bawah Lebri tu je yang open kan waktu malam. So jalan tu yang paling dekat untuk aku nak pergi Lebri. Lepas tu ingat tak waktu malam-malam fakulti kita ada buat macam meeting apa semua kan. So tu je the only one yang jalan shortcut yang aku rasa paling dekat daripada college kita nak pergi ke fakulti. Betul. So aku masa tu aku mula aku janji dengan kawan-kawan aku.
time tu biasa lepas maghrib lah kita meeting kan. So aku cakap dengan kawan aku macam, korang nak gerak lah, cakap kan. So aku macam, aku jenis memang macam daripada dulu aku gerak solo je. Aku memang suka gerak solo. So macam aku malas nak tunggu member ke apa kan. Macam tak apa kau gerak ke apa ke, kau lambat lah macam tu kan. So aku gerak je lah solo. Time tu ngam-ngam tu baru lepas maghrib tau. So aku naik tangga yang ada jambatan di Jejantas tu. Jejantas tu. Tasik tu. Aku masa tu betul-betul tak tahu jangan lalu situ waktu lepas maghrib. Aku tak tahu. Jadi aku lalu je lah. Bila aku lalu, aku pasang cucuk earphone. Aku cucuk earphone yang panjang tu kan. Tadi seorang lah kan. Time tu seorang lah. Aku seorang, aku cucuk earphone. Betul-betul ngam-ngam. Baru je turun daripada Jejantas tu, ada orang hembus tau kat telinga aku. Dia rasa macam nafas macam bernafas nafas. Dia angin dengan nafas kan lain kan. Betul. Dia macam aku dengar macam dia tiup. Dia macam tu. Lepas aku pun macam Aku macam aku silap belakang. Aku ingatkan member kan. Macam mana tahu dia kejar ke apa ke kan. Sebab bila orang belakang lalu, kita boleh perasan tau. Sebab Jejantas tu bukannya kukuh mana pun. Betul, dia kiri kanan. Kalau kita jalan nampak beza lah. Macam goyang lah kan. Kalau kita jalan seorang, kita dapat beza. Lepas tu bila kalau ada orang belakang jalan, rasa beza. Kita boleh rasa beza kan. Which is masa tu tak rasa pun. Aku rasa seorang je yang lalu. Lepas tu aku macam masa aku dah lepas cucuk earphone, aku dah turun Jejantas tu kan. Pasal aku bau kalau bau dia hembus kan. Aku dah pandang macam alamak kosong. Cakap kan aku dah hati tak ada apa, cakap jalan lah. Aku jalan. Pasal aku tempuh ada satu pokok besar. Kat situ kan ada pokok besar, betul tak? Betul, straight. Straight sebelum naik atas tu kan. Okay. Pokok tu kan paling gelap. Betul. Kalau lalu sebab situ tak ada lampu. Orang kata lampu jalan kan. Sebab, tapi lampu jalan yang kat Tasik tu pun malap juga kan. So aku pun macam aku lalu je lah bawah pokok tu kan. Lepas tu kan tiba-tiba angin lalu. Macam tiba-tiba angin. Tiba-tiba je. Time kat situ kat situ je. Lepas macam aku cakap hati kan, ni dah kena hembus tadi. Lepas tu ni angin pula lalu ni. Lepas aku macam tak apa. Aku jalan lagi. Aku jalan naik tangga. Cepat-cepat aku jalan naik tangga. Aku tunggu yang lain-lain. Sampai meeting apa semua kan. So aku cakap tanya diorang macam tadi korang lalu mana? Tasik ke lalu luar kan? So dia cakap lalu luar. Kan Tasik tak boleh lalu ke? Macam sumpah aku tak lalu Tasik tadi seorang ya. Aku ingat lagi masa kat college Tuan Hamzah tu juga, bilik aku dia macam ke tengah sikit tau. Kat tengah sikit, jadi nak pergi ke tandas tu jauh, ujung belah kanan. So macam aku pula jenis suka bangun pagi-pagi, dalam pukul 4 pagi, 5 pagi bangun siap-siap sebab aku tak suka nak berebut toilet. Nak cuci muka, gosok gigi apa semua kena beratur kan. So aku macam aku malas nak tunggu. Jadi aku bangun pagi. Aku bangun daripada orang lain dulu tau. So aku bangun pagi. Aku bangun pagi. Lepas tu aku jenguk, aku buka pintu dulu. Aku jenguk macam aku tengok pusing kiri kanan. Alah tak ada siapa lagi ke mandi kan, cakap kan. Sebab kadang-kadang aku mandi awal tu ada gak 2-3 orang tau. 2-3 orang juga yang jenis yang macam aku juga bersiap awal. Tapi aku masa malam tu, pagi tu aku sorang-sorang. So aku pun macam okay lah tak apa lah, beranikan diri je lah kan. Aku keluar, aku pergi toilet ujung. Lepas tu betul-betul aku ingat macam tak apalah, mungkin toilet ada orang kot kan. So aku masuk toilet tu. So toilet tu tak ada siapa aku seorang je. Dah lah toilet dia banyak kan. Toilet apa, duduk apa semua, dengan shower pun lain kan. So aku macam alamak tak ada orang. Okay, macam tak apa lah. Aku pun nak cepat-cepat ni. So aku pun mandi. Time mandi tu aku dengar bunyi orang hempas pintu kuat gila. Tapi time tu tak ada orang kan? Tak ada orang. Tapi sebelumnya pintu hempas tu aku dengar orang flush. Aku pun macam jap, tadi macam tak ada orang tu. Aku pun macam sebelum aku mandi aku akan pergi jamban dulu tau. So bila macam pergi jamban dulu, macam masa aku pergi jamban tu semua pintu tu buka. Semua pintu tu buka. Lepas tu aku macam okay lah tak apa. Lepas tu aku pergi mandi tu, masa aku mandi tu aku dengar orang flash. Lepas tu pintu tu hempas.
Aku pun macam Time tu kau tak ada dengar macam tapak kaki ke? tak ada. Tak ada langsung. Aku tak dengar langsung. Lepas aku pun macam okay, mungkin dah ada orang kot. Aku macam tu lah. Wah, positif lah. Aku selalu think positif tau. Habis aku macam masa tu meremang lah. Kalau cerita sekarang nampak macam okey, tapi bila kita experience benda tu, macam kita je macam tahu takut dia tu macam ni. Dah lah time tu kita seorang-seorang kan. Of course lah masa tu nak think negatif ke nak think positif kan. Macam okay, tak apa, mungkin ada orang kot macam tu kan dalam hati. Saya macam okay, tak apa. Aku mandi semua. Lepas tu aku keluar. Situ kan dia ada macam cermin panjang kan kat toilet tu. Cermin panjang lah. Oh yang panjang lah. Kan kat toilet kan. So aku cuci muka kat situ. Cuci muka, masuk gigi. Lepas tu aku pandang kan cermin tu. Maksud? Lepas tu ada orang kat toilet mandi shower tu. Aku seorang-seorang. Tak, kat shower tu. Kan shower tu, lepas tu depan tu cermin kan. Cermin tu. Sebab tadi aku mandi seorang tu. Tak ada orang masuk, tak ada orang apa. Lepas tu ada orang macam kat shower lain, which is shower tu juga, tapi bukan shower yang aku masuk. Shower yang lain lah. Masuk sebelah dia. Ada benda intai. Wow. Dia kecil je. Kecil. Aku nampak dia kecil, rendah. Budak lah. Budak kot. Aku tak tahu tu. Aku nampak dia kecil je. Dia rendah. Dia tak tinggi. Dia rendah. So aku macam salah ke kan? Aku cuci muka sekali. Cuci kan. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi macam Rahaji. Sebab masa tu aku rabun. Aku cakap rabun kot. Respect kan. Aku cuci muka kan. Aku rabun kot. Tapi aku kecilkan mata aku macam ni. Aku tak berani. Aku tak berani nak pusing belakang. Sumpah. Aku tak berani pusing belakang. Tapi aku nampak sebab benda tu reflection kan. Tapi macam jelas lah kita nampak orang tau. Lepas tu macam ya Allah, dah lah benda tu hitam. Lepas tu rendah. Macam kau ingat apa benda kan. Lepas tu macam alamak kan. So aku macam okay lah, tak apalah. Aku cuci muka. Lepas tu kan aku terus straight. Terus keluar je. Terus keras je. Aku tak berani. Aku tak memang tak berani. Sebab ada orang beranikan diri. Betul lah. Macam pergi chat kan. Macam kita tengok dalam movie chat, asal kau pergi chat macam tu kan. Tak semudah itu. Tidak semudah itu. Aku terus keraskan kaki terus keluar. Faham. Aku pun ada cerita satu ni. Aku baru teringat. Sebab kau cerita pasal toilet kan. Time ni aku baru balik pada kat college juga lah. Time tu pagi juga lah. Time ni lepas aku tidur bangun pagi lah 3-4 pagi macam kau juga. Baru pergi toilet. So aku baru teringat macam, sebab toilet aku ni before tu aku suka pergi toilet level bawah tau. Aku level 3 macam tu. Level 2. So lepas aku pergi level 2 tu, lepas aku pergi toilet lah. Sebab toilet aku faham lah ada saja yang problem. So aku pergi level 2. Aku jalan lah. Kan selalu naik tangga kan. Kalau ada level 2 tu kan kau boleh nampak pakaian bawah kan. Pakaian baju. Aku naik lah tangga ujung kan. Yang belah situ pula dekat-dekat dengan pondok yang aku cerita awal tu. Memang ke belakang memang hutan lah. College Lekir. Aku naik tangga kan. Aku pandang bawah biasa kan. Naik tangga. Tengok depan. Encik gula. Encik gula? Encik apa? Encik pucung. Besar mat. Dia tapi muka tak nampak lah. Dia kat macam kain putih lah. Dia kat level 2 dah. Tapi kat bawah. Tapi nampak dia diri dah. Macam sumpah. Macam ni real ke? Aku macam berhenti sekejap. Okay, lepas tu aku macam keras lah tu. Macam aduh, macam jalannya buat bodoh. Tak nampak. Tak nampak jalannya. Dah sampai atas lari lah. Aku cuba kejut member aku. Sumpah ni, sumpah real. Aku kejut member aku. Weh, aku nampak ni duk pocong kan. Aku cakap, kau betul? Aku ajak orang pergi jumpa sana boleh. Tak ada dah. Dah tak ada. Macam sekejap sekelip mata. Tapi besar. Sumpah. Dia macam tinggi tau. Nampak ke muka dia? Muka tak nampak. Tapi dia macam tinggi. Tapi nampak kain kapan lah kan. Macam lusuh-lusuh. Lusuh-lusuh tapi tinggi. Macam tapi orang cakap ada pocong macam real punya. Macam besar. Besar tinggi kan.
Tapi time tu tak tahu asal lendu tu macam-macam boleh jadi kan. Ya betul tak. Aku kalau cerita pasal lendu takkan ni habis. memang takkan habis. Banyak tu. Tapi experience yang aku pengalaman seram banyak kat lendu lah. Macam tempat-tempat lain tak rasa sangat. Kan dia macam vibe dia lain macam. Macam tak tipu lah. Puncak Alam pun Try lah masuk. Puncak Alam pun macam tak ada sangat kan. Puncak Alam okey lagi. Okey lagi kan sebab dia baru kan. Tapi yang belah atas rasanya ada kes tu. Kolej atas kat Puncak Alam. Tapi itu yang kat UiTM lain lah. Puncak Alam lah. Tapi kalau UiTM lendu ni itulah cakap banyak sangat-sangat. Kalau nak tapi memang best lah. Macam dia macam exposure. Exposure satu. Dia rasa macam aku study lendu tapi aku duduk orang Melaka juga. Tapi aku rasa macam UiTM lendu tu adalah macam second home tau. Betul. Rasa second home sebab macam kau jumpa kawan-kawan kau kat situ. Dia punya vibe tu kau tak rasa pun kau nak keluar. Betul. Kau tak rasa pun kau nak. Even dia nampak macam UiTM macam apa, tak baru lah. Tak baru lah, tak canggih lah, tak ada apa-apa lah. Sumpah dia paling, kau rasa paling rindu lah. Aku paling rindu lah. Kalau kita nak pergi kelas pun dia tak rasa panas sangat sebab banyak pokok-pokok kat situ. Banyak pokok-pokok lama. Lepas tu kita lalu depan kolej apa semua kan. So Zain, kau daripada kita cerita-cerita seram ni semua kan, kau ada tak pengajaran? Aku ada je nak bagi pengajaran lah. Kata-kata mana-mana tempat pun sama je. If korang nak masuk pergi tempat baru, tempat orang, korang kena jaga adab, jaga percakapan, jaga solat dan semualah. Jaga kebersihan diri semua. Jangan benda-benda kotor ni semua, benda-benda yang alam gaib ni memang suka lah. So macam jaga diri lah. Itu je lah. So bagi aku pun sama juga. Kita masuk tempat orang ni, kita tak tahu kat mana. Kita tak tahu yang kita sebab kita berbeza alam kan. Alam, betul. Jadi kita kena jaga percakapan. Kebersihan tu paling penting juga. Jaga adab tu paling penting. Sebab selalu yang benda yang kita tak nak benda tu terjadi, selalu sebab adab. Orang betul. Tak jaga adab. Macam diorang pergi camping ke apa ke, cakap apa kata, cakap mulut celupar, tak kerti jaga mulut. Jadi daripada situ kita kena jaga adab kita bila kita pergi masuk tempat orang. Kita di penghujung rancangan ni. Jangan lupa nantikan episod akan datang untuk episode seram. Bye. Bye.